Tahun 2025 membuka lembaran baharu dengan semangat kebersamaan, dedikasi dan komitmen yang tidak pernah luntur. Setiap langkah yang diambil, setiap usaha yang dicurahkan menjadi bukti bahawa kejayaan bukan hasil seorang individu tetapi hasil kerja berpasukan yang berpadu dalam satu visi dan misi. Sepanjang tahun ini, pelbagai aktiviti telah dilaksanakan dengan penuh iltizam dan profesionalisme. Daripada perancangan strategik, pelaksanaan program hinggalah ke sesi pemantauan dan penilaian. Semuanya digerakkan dengan satu matlamat, memastikan kecermelangan terus menjadi budaya kerja kita. Wajah-wajah yang kita lihat di sini bukan sekadar rakan sekerja, tetapi satu pasukan yang saling menyokong, saling melengkapi dan saling bersedia menghadapi cabaran bersama. Setiap senyuman yang terukir, setiap kerjasama yang terjalin menjadi bukti bahawa kejayaan sebenar lahir daripada semangat kekitaan dan keikhlasan dalam berkhidmat. Di sebalik setiap program yang berjayakan, terdapat perancangan rapi, komitmen tanpa jemu dan kepercayaan antara satu sama lain. Tahun 2025 bukan sekadar catatan masa tetapi satu perjalanan bermakna yang syarat dengan pembelajaran, pengalaman dan pencapaian yang membanggakan.
Semoga usaha yang telah dicurahkan menjadi pemangkin kepada kejayaan yang lebih gemilang pada masa hadapan. Terus melangkah dengan yakin, terus bergerak dengan tekad dan terus bersatu demi kecemerlangan bersama. Mungkin sangat menarik apakah program-program yang telah dilakukan murid yang betul-betul perlu ayat pertama pastikan jangan percaya dan kerjasama di dalam awak dan sebagainya. saya sebenarnya sudah Kerana kejayaan bukan milik individu tetapi milik kita semua. Terima kasih atas komitmen, dedikasi dan semangat luar biasa bersama kita melakar kejayaan hari ini dan masa hadapan.